Assalamualaikum. Selamat tengah hari ya. Hari ni hari ni bukan hari Sabtu, hari ni hari Selasa. Hari ni Chinese New Year. Chinese New Year 17 Februari. 17 Februari 2026. Pukul 12.10. Selalu 12.10 tengah hari ni panas terik. Hari ni hujan rahmat lah. So saya letak baja bunga di 8 pokok yang saya nak push untuk kali ni lah, untuk awal tahun ni. Semoga dalam tempoh bulan puasa nanti dia berbunga, dan insyaAllah jika ada rezeki hasil buah, dia akan berbuah selepas bulan Ramadan. Saya tak terkejar sangatlah nak push pokok ni, sebabnya saya nak bagi mana-mana pokok yang dah keluarkan hasil tu dia tempoh berehat, dan bagi ruang dan peluang kepada pokok-pokok yang belum lagi menghasilkan buah. Macam pokok besar ni kita dah pruning dan kita letak baja bunga. Kalau kita nampak situ ada biru cair situ, kita letak baja bunga, baja gasoni 8-24-24. Pokok-pokok lain tak ada rasa macam nak letak lagi. Kita letak pokok yang belum menghasilkan buah tahun lepas. Saya tak adalah rushing sangat, sebabnya mana-mana pokok yang menghasilkan buah tahun lepas kita bagi dia rehat lah. Macam pokok besar ni kita bagi dia rehat dulu, tempoh bertenang, kita bagi makan cukup-cukup. Lepas tu insyaAllah lah penghujung tahun kita baru bagi dia hasil yang kita nak lah. Kita nampak berterbangan monyet-monyet beruk pun ada sini. So keadaan sekarang ni mendung, dan dijangka akan terus mendung lah sampai petang kot. So insyaAllah kalau tak ada apa-apa, besok saya ada lagi di kebun ni untuk menghabiskan 1 hari lagi sebelum masuknya bulan Ramadan. InsyaAllah sekiranya kederat cukup, cuaca baik, kita akan settlekan mana yang patut. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.